Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita kisah Nabi SAW buat dakwah. Dua kisah besar lah tuan ni. Satu, kisah Nabi SAW pergi dengan berjalan kaki untuk berdakwah. Kisah besarnya. Nampak satu lagi kan, Nabi SAW pergi berjalan kaki. Nabi SAW pergi dengan berjalan kaki untuk berdakwah. Kisah besarnya. Kisah yang kedua itu kan, nampak satu lagi, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan. Kisah yang kedua, kisah besarnya, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan. Kisah yang keduanya, kisah besar yang kedua ni tuan-tuan, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انتنا كنت تكون شهود علينا من القضاء انهم خير المؤمنين. اللهم انتنا كنت تكون شهود علينا من القضاء انهم خير المؤمنين. اللهم انتنا كنت تكون شهود علينا من القضاء انهم خير المؤمنين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kisah satu, Nabi SAW berjalan kaki pergi ke Taif. Kisah satu, Nabi SAW berjalan kaki pergi ke Taif. Sayyidina Abdullah bin Jafar radhiyallahu berkata, setelah Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW pun pergi ke Taif dengan berjalan kaki untuk mendakwah penduduk di sana kepada Islam. Namun mereka tidak menerima dakwah baginda SAW. Maka baginda SAW telah kembali meninggalkan mereka. Baginda SAW datang kepada tuduhan pohon kayu. Baginda SAW datang kepada tuduhan pohon pokok, lalu bersolah durakan. Kemudian baginda SAW berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu kelemahan tenagaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, dalam kalangan sekalian pengasih, Engkaulah yang Maha Pengasih dalam kalangan sekalian pengasih. Kepada siapakah Engkau serahkan daku? Apakah kepada musuh yang memandangku dengan wajah yang penuh kebencian, atau kepada kaum kerabat yang kau telah serahkan urusanku kepadanya? Sekiranya engkau tidak murka ke atasku, maka aku tidak peduli. Cuma afiat daripadamu itu lebih luas untukku. Aku berlindung dengan wajahmu yang segala kegelapan menjadi terang karenanya, dan tersusun elok atasnya segala urusan dunia dan akhirat daripada turun ke atasku kemurkaanmu dan kena kepadaku kemarahan dan kena kepadaku kemarahanmu. Kepadamu aku mengaku dosaku dan melayu sehingga kau reda. Tiada sebarang kekuatan untuk melakukan apa-apa kebaikan kecuali dengan bantuan Allah SWT. Kisah besar yang kedua, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan.
Kisah besar yang kedua, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan. Kisah kecilnya, Nabi SAW tak pernah memerangi mana-mana kaum, sehinggalah baginda SAW mendakwah mereka kepada Allah SWT terlebih dahulu. Kisah kecilnya, Nabi SAW tak pernah memerangi mana-mana kaum, sehinggalah baginda SAW mendakwah mereka kepada Allah SWT terlebih dahulu. Kisah kecil keduanya, Nabi SAW tak pernah memerangi mana-mana kaum, sehinggalah baginda SAW mendakwah mereka kepada Allah SWT terlebih dahulu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW tidak pernah memerangi mana-mana kaum, sehinggalah baginda SAW mendakwah mereka kepada Allah SWT terlebih dahulu. Tajuk yang kecil ketiga dalam berdakwah kepada Allah semasa peperangan, Nabi SAW memerintahkan jemaah-jemaah yang diutuskan agar bermesra dengan orang ramai dan mendakwah mereka. Tajuk yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan jemaah-jemaah yang diutuskan agar bermesra dengan orang ramai dan mendakwahkan mereka Nabi SAW memerintahkan jemaah-jemaah yang diutuskan agar bermesra dengan orang ramai dan mendakwah mereka. Sayyidina Abdul Rahman bin Aiz radhiyallahu anhu kata, apabila Rasulullah SAW menghantar mana-mana jemaah, maka baginda SAW akan berpesan, bermesralah dengan orang ramai, eratkanlah hubungan kamu dengan mereka dan jangan kamu menyerang mereka, sehinggalah kamu dakwahkan mereka terlebih dahulu. Kerana jika kamu dapat membawa kepadaku penghuni-penghuni rumah atau khemah, yakni penduduk bandar atau desa di atas muka bumi ini, dalam keadaan mereka telah masuk Islam, lebih aku sukai daripada kamu bawa wanita dan anak-anak mereka sebagai hamba kepadaku, dan kamu bunuh lelaki-lelaki mereka. InsyaAllah tu, itu 3 kisah Nabi SAW. Nabi SAW buat dakwah contohnya. Nabi SAW berjalan, Nabi SAW pergi dua kisah besarnya. Nabi SAW pergi dengan berjalan kaki untuk berdakwah. Dan kisah besar yang kedua, berdakwah kepada Allah SWT semasa peperangan. Kisah besar lah. InsyaAllah tu, apa yang kita dengar, kita cuba hatilah, kita cuba ambil iktibar dan niat kena untuk sampai-sampai pada orang lain. InsyaAllah tu, kita tutup dengan tasbih qara. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah muka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah muka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah muka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.